campur dengan demam dan ada masalah jangkitan ini, susah dia nak minum air, so dia mendapat dehydration dan terpaksa masuk hospital. Bila masuk hospital, tiba-tiba banyak isu-isu personal di keliling dia menjadi isu yang viral, melibatkan ahli-ahli keluarga dia, dan juga ada beberapa laporan polis yang dibuat. Isu perubatan ni tak ada masalah. Hai, kembali lagi dalam Relax Loop Podcast episod yang ke-20. So, minggu ni mungkin kita dah skip banyak hari lah kot. Minggu lepas tak ada episod lagi kan. So, minggu ni barulah kita masuk sebab doktor baru balik daripada banyak conference. Thailand, dia pergi Singapura, dia pergi memang bermacam-macam tempat lah. So, doktor sihat doktor. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Dia sihat ya doktor ya? Okay. Wow, macam mana perkembangan doktor? Banyak betul pergi tempat-tempat ya doktor? Meeting. Nampak letih dulu doktor. Letih sikit lah. Macam mana doktor? Dengar sekarang baru minggu lepas je. Minggu lepas je doktor pergi Singapura ya? So sebelum tu pergi ke Thailand, Hat Yai. Thailand, ada conference Kedavrit di sana. So menarik sebab di Hat Yai ada satu sistem pendermaan badan mereka selepas mereka mati. Sebab kebanyakan mereka orang Buddhis. So 90% daripada penduduk di Thailand orang Buddhis. So Buddhism ni dia mengajar dan menggalak mereka untuk badan itu jangan dibazir. Jangan sia-siakan lah. Jangan sia-siakan. So untuk mereka mendermakan badan mereka untuk kajian perubatan merupakan satu penghormatan, dan selepas mereka mendermakan badan mereka, maka mereka juga mendapat pengembubian percuma oleh kerajaan Thailand tu. So ini semua merupakan sebab kenapa hanya Thailand merupakan negara yang banyak mempunyai penderma badan untuk kajian-kajian perubatan. Dia orang gunakan badan yang dah mati tu untuk dibuat kajian. Correct. Untuk orang tengok. Correct. So kita boleh sebagai pakar bedah kan kita kena cuba teknik-teknik baru. Kita nak cuba teknik baru, kita tak boleh cuba atas orang yang hidup. Kita boleh cuba atas haiwan atau orang yang mati lah. Sebab yang terdekat yang saya tahu yang macam manusia macam tikus. Tikus kan? Tikus tak boleh operate. Kecil sangat. Kecil sangat. So lepas tu yang paling rapat dengan manusia adalah babi. Babi. So babi mempunyai masalah sendiri, kebersihan. Betul. Lepas tu dia masih pun tidak samalah. Tak sama. So di Thailand ni mereka boleh memberi kita badan-badan cadaver kita panggil untuk kita try, dan sangat bagus kualiti. Sebab kebanyakan yang kita ada di Malaysia, walaupun kita ada silent mentor program iaitu benda yang hampir sama, tapi kualiti cadaver yang kita ada di Malaysia tidak begitu bagus. Dia macam kualiti ni maksud saya badan dia bila dah lama, organ dalaman dia mengeras. So bila dia mengeras, kita nak buat operation, dia tak sama macam tisu orang yang hidup. Kita nak something yang sama. Supaya kita try dekat orang yang mati, kita dah pandai, kita boleh buat dekat orang yang hidup lah. Sebab itulah orang yang Buddhism dia. So di Thailand dia sangat pandai. So mereka ada dua jenis cadaver. Satu fresh cadaver, iaitu orang yang mati seminggu saja. Seminggu sebelum kita buat tu dia orang mati. So dia orang simpan dalam peti ais tu dalam suhu yang tidak begitu sejuk. Macam orang simpan benda dalam peti ais bahagian bawah. Untuk pastikan tak reput lah. Tak reput. So dia orang keluarkan, terus kita guna, memang bau pun tak ada, dan memang sangat elok lah. Yang kedua adalah soft cadaver, bermaksud mereka sejukkan dan selepas tu mereka keluarkan dan mereka tor balik. Tor balik tu dalam bahasa Melayu apa? Kalau kita ambil ayam daripada freezer, kita nyah beku. Nyah beku. So mereka tor balik, yang ni kurang sikit. Tapi itu pun di Thailand pun elok juga. Dia punya kualiti sangat bagus. So ada satu tempat yang kita buat benda ni di PSU, iaitu di Hat Yai. Satu lagi di Chula di Bangkok. So saya menjadi trainer untuk di Hat Yai hari tu dan mengajar doktor dari Malaysia, Singapura dan Thailand.
So that was nice. So balik daripada tu rehat 2 hari sini kerja. Lepas tu pergi Singapura. Singapura saya ada bagi 5 ceramah di sana dan baru balik dan start kerja lah. So ramai orang tanya dekat TikTok kan kenapa saya tak suka pergi Singapura. So saya pertama sekali rasa pergi Singapura ni saya tak suka sebab pertama sekali dia seakan-akan Malaysia. Betul. Tapi sangat mahal lah. Dia jenis double punya harga. So kita macam benda yang kita biasa kat Malaysia, nasi goreng, ayam goreng, kita bayar. Kita pergi sana kita macam rasa benda sama tapi bayar 3 kali harga dia. Betul. Saya tak suka. Yang kedua, saya pun tak suka sebab banyak kawan baik di sana. So bila kita pergi sana, kita pun terasa macam ruginya diorang ni bukan sebahagian daripada Malaysia dulu kan. Tapi doktor dia pernah sebahagian daripada Malaysia. Itulah sebabnya. So, saya rasa itu sebabnya saya rasa sebab ikutkan sana sama je, lebih kurang je. Cuma harga membezakan lah. So itulah, so dah balik dah. Saya rasa dalam minggu ni kita akan kerja. Minggu depan saya ada meeting di India pula, di Coimbatore, akan beri 2 ceramah di sana. So then, pergi lagi doktor. Hari tu doktor pergi India Ini pergi lagi. India banyak conference tahun ni. Mereka banyak bagi jemputan. Saya rasa kalau jemputan ni kita tak terima, dia macam tak berapa syok lah. Orang jemput kita nak pergi Lepas tu satu penghormatan untuk Malaysia. Sebab bagus tu kalau doktor pergi. Sebab boleh cipta nama sikit. Correct. Kita dulu masa saya junior dulu, bila diorang ajak macam ni, yang pergi semua doktor-doktor yang senior, mereka tak bawa doktor-doktor yang muda-muda ni. Saya jenis yang nak pergi, saya bagi ceramah. Lepas tu saya bawa doktor-doktor muda ni, sekali saya bawa diorang. Dan biasanya kalau diorang tanya saya lagi tahun depan, saya akan suruh doktor lain pergi je. Saya tak nak pergi dah. Betul. Bagi orang lain dapat nama dan bagi dapat pengalaman. So saya rasa ini membuka pintu untuk ramai orang. Sebab bagus juga doktor kalau muda lah. Sebab bagus cara doktor macam tu. Maksudnya kita perkenalkan doktor-doktor muda yang lain untuk masa depan yang lain. Dulu kita, masa saya tak ada orang nak perkenalkan. So kita kena susah buat sendiri. So saya rasa cara ni lagi bagus. Kita pergi sekali. Lepas tu kita buka pintu untuk orang muda, doktor muda untuk pergi, diorang pun dapat kebaikan. Betul. Kalau ikut pembedahan doktor sebelum ni, doktor kan baru-baru ni kan yang bedah tengok badan orang kan. Macam mana perasaan doktor tengok sebenarnya waktu tu? Rasa macam okey je lah. Tak ada terngiang-ngiang kan doktor? Tak adalah. Dulu masa mula-mula tu semua orang sama lah rasa. Sama. Tapi sekarang dah okey dah lah. Okey doktor. Susah kita nak kontrol bau tu je lah. Kadang-kadang bila dah lama dia bersimpan, bau dia memang sangat susah kita nak kontrol. Tapi tak dapat describe tu. Tak dapat describe bau tu lah. Memang bau tu memang satu bau yang sangat mengerikan. Okey doktor. So doktor sepanjang doktor waktu dekat, seingat saya waktu tu doktor dekat Thailand rasanya, ada isu ternaik nama doktor daripada waktu di Singapura. Ada seorang influencer ni baru buat bariatrik dengan doktor, tapi tiba-tiba jadi kejadian dia dehydration. Lepas tu benda tu jadi viral, nama doktor naik. So apa sebabnya sebenarnya doktor? So saya terang banyak kat TikTok saya pasal benda ni, tapi secara ringkasnya ada patient yang buat bariatrik dengan saya 3 minggu lepas. Selepas tu saya dengar yang dia mendapat jangkitan infection. Besar kemungkinan jangkitan kuman paru-paru lah. Sebab influenza sekarang kan banyak. Betul. Kalau dia merata dia pergi tu memang akan dapat lah. Saya pun kena juga masa saya travel lah. Dan sebab dia dalam fasa pertama, selepas operation, iaitu hanya boleh minum air, campur dengan demam dan ada masalah jangkitan ini, susah dia nak minum air, so dia mendapat dehydration dan terpaksa masuk hospital. Bila masuk hospital, tiba-tiba banyak isu-isu personal di keliling dia menjadi isu yang viral, melibatkan ahli-ahli keluarga dia. Dan juga ada beberapa laporan polis yang dibuat. Isu perubatan ni tak ada masalah. Dan saya pun predict yang dia akan balik selepas 4-5 hari. Memang betul, dia pun dah balik hari tu. 4-5 hari dalam ward dia dah balik. Dan ramai je patient kita yang ada masalah yang sama. Just mereka tak ada masalah personal ni lah. Betul. So bila tak ada masalah personal ni, tak ada masalah yang jadi sensational lah, itu je. Tapi sebab ikutkan dia jadi, sebab orang dok mention nama doktor kan, so orang macam betul doktor ni buat elok ke tak kan. So kita nak clearkan tu agak susah. Betul. Yalah. Tapi saya rasa kalau kita tak buat elok, memang orang lain akan tahu. Sebab kita sekarang sangat famous dekat TikTok dan social media kan. So kita buat elok, tapi
ada beberapa perkara yang di luar kawalan kita. Betul. Yang pasien akan kena lah. Dan saya nak ambil peluang ni untuk beri nasihat kepada pasien yang buat bariatrik. Pertama sekali, pastikan buat bariatrik sebab anda nak buat bukan atas paksaan orang lain. Yang kedua, buat bariatrik dan selepas buat bariatrik ikut plan Dr. G. Pastikan ikut dietitian. Kalau buat mana-mana pun ikut dietitian punya plan. Dan kalau ada masalah, kontak kami dengan cepat. Yang last kali, kalau ada masalah, saya rasa semasa 1 bulan lepas operation tu, kalau boleh berpantang sikit, bukan berpantang banyak sangat. Just kalau tak perlu keluar mana-mana, tak perlu keluar lah. Betul. Duduk rumah, rehat, Sebab nak biasakan, exercise, biasakan dengan perut yang baru. Dan juga jaga diri supaya tak expose dengan orang lain dan mudah mendapat jangkitan. So saya rasa ini merupakan nasihat saya kepada orang yang nak buat bariatrik lah. Itulah. Okay, so kepada yang kat luar sana, ingat kalau apa-apa dietitian bagi tahu, doktor bagi tahu lepas buat bariatrik tu, tolonglah ikut. Tolonglah ikut ya. Okey doktor. So apa-apa ada ayat kata-kata untuk episod 20 ni doktor? Tak ada, saya rasa alhamdulillah semua pasien kita okey. Kita akan sambung buat operation sampai 24 hari bulan Disember dan kita akan rehat sampai 4 Januari dan kita akan start balik selepas 4 Januari. Mereka yang buat booking untuk tahun ini, untuk tahun depan masih mendapat harga yang sama. Saya tak nak tipu siapa-siapa. Betul. Tapi saya guarantee tahun depan harga akan naik. So mereka yang nak booking untuk tahun depan, kalau nak booking sekarang pun boleh. Saya faham slot saya terhad dan kita penuh sampai Disember. So boleh booking untuk tahun depan, tapi kita akan bagi harga yang sama sebab bukan salah pasien, dia orang tak nak buat tahun ni. Betul. Dia orang nak buat tapi slot kita yang penuh. So dia orang hanya boleh buat tahun depan. Kita bagi harga yang sama, slot untuk tahun depan. Tapi dia orang kena booking tahun ni lah. Tahun ni. So ramai yang tanya sekarang, komuniti kita dah besar kan. Dalam betul. WhatsApp group pun dah lebih 1,100 kita kena. Itu semua patient tau. Semua patient kita, so kita kena buat group WhatsApp yang lain supaya sebab dia ada limit 1,200. Kita kena tambah dan juga kita akan pertingkatkan servis kita supaya kita boleh memberi servis yang terbaik pada harga mampu milik lah. InsyaAllah. Moga bertambah lagi lah grup-grup. Maksudnya lagi ramai lah patient. Okay. So berbalik pada isu Fatin tu jugalah kan doktor. Macam ada ramai menggunakan isu ni untuk menaikkan platform-platform diorang doktor. Macam trainer, benda-benda lain tu semua. Semua nak macam nak follow up jugalah, nak bagi naik nama lah. Tapi gunakan pada perubatan doktor. Macam ada yang menyalahkan juga. So doktor ada nak komen tak? So saya rasa pertama sekali dari segi pembedahan merupakan satu bidang yang sangat khusus di bawah bidang perubatan. So jadi doktor, pembedahan ini merupakan bidang yang sangat khusus, bermaksud mereka belajar hampir 12 tahun untuk jadi pakar bedah. Daripada pakar bedah ni, bidang bariatrik ni merupakan satu lagi bidang yang lebih khusus dalam bidang tu. Bermaksud jadi pakar bedah, dah kerja 4-5 tahun, belajar lagi, lepas tu buat bariatrik, baru boleh buat bariatrik untuk pasien. Bermaksud ilmu yang kita ada untuk bariatrik ni ilmu yang sangat-sangat khusus tau. Kalau kita nak bayangkan, kalau kita nak beri satu perumpamaan, dia seperti enjin kereta, ada carburetor, dalam carburetor ada satu skru. Dan kita pandai berkenaan dengan skru tu saja. So benda ni orang ramai nak komen susah sebab dia orang tak ada ilmu berkaitan dengan bariatrik ni. So dia orang menunggang kepada isu dan dia orang banyak bagi komen, especially fitness coach. Ada dari segi perundangan, lawyer-lawyer yang tak jadi lawyer dah, dari segi influencer beberapa doktor yang tak berkenaan. Jadi mereka semua ni memberi nak buat balik. Tak apa. Okay. Jadi mereka semua ni memberi input yang mereka rasa input yang orang kata kena kepada keadaan. Tapi mereka tak faham sebab bariatrik ni merupakan benda yang sangat khusus ya. Betul. So ada yang kata pertama sekali, fitness coach kata bariatrik merupakan pilihan terakhir. Banyak masalah. Dia tak faham. Kebanyakan orang buat bariatrik sebagai pilihan terakhir. Ya, betul. Ada orang yang sebenarnya tak payah tunggu pilihan terakhir. Kalau dah ada kencing manis yang turun. Betul. Kalau tak boleh dapat anak sebab gemuk. Kalau memang gemuk, nak sakit belakang, sakit lutut, mana boleh tunggu last option? Ya, betul. Kena buat cepat lah kan? Tak kena tunggu baru ada penyakit tu baru nak buat. Contohnya begitu. Yang kedua adalah contohnya ada lawyer tu yang tak lawyer tu kata bariatrik ni tidak boleh dibuat secara paksaan dan orang lain yang memaksa.
tak adalah. Saya tak pernah ada patient yang datang buat bariatrik atas paksaan. Betul. Gila ke apa? Tak ada lah orang yang datang jumpa saya dan kata yang husband saya suruh buat yang saya tak nak buat. Kalau ada pun, kadang-kadang diorang akan bagi tahu saya, doktor, husband saya nak saya kurus, saya tak nak operate, doktor boleh suggest ubat ke tidak. Itu je lah. Kita sebenarnya banyak suggestion. Saya kata tak ada masalah, saya boleh bagi ubat. Dan juga orang yang tak ada kaitan dengan pembedahan komen pasal bariatrik, ada komplikasi ini, komplikasi itu. Kita dengar pun macam lucu tu. Padahal dia orang tak ada knowledge benda tu. Dia orang baca daripada internet ke ChatGPT ke, cakap boleh bocor lah, inilah itulah. Kita pun tengok, oh memang betul no, boleh macam ni, macam pelik untuk kita no. Bila kita dengar. Dan last kali doktor-doktor lain yang menggunakan isu ni, doktor bariatrik ke bukan bariatrik, untuk menaikkan view dia orang. Aku rasa aku dengar pun macam pelik lah. Sebab kita rasa kesian kepada patient. Sebab kita nak, sebenarnya kalau hang tengok isu ni, saya hanya bercakap selepas patient tu buat live mengatakan bahawa buat dengan Dr. Ghafur. Sebelum tu 3 hari saya diam. Ya, sebab dia tak ada mention apa-apa lagi. Jadi saya pun menjaga privacy patient saya dengan begitu ketat. Bila tengok orang lain ni menunggang isu ni, memang kita rasa sedih. Tapi nak buat macam mana, orang memang kejar view kan. Kadang-kadang cari makan kan. Kadang yang bukan doktor pun cuba jadi doktor. Macam mana doktor? Cari makan lah. So kita pun biar. Tapi saya rasa in the end, isu-isu seperti ini biar kepada profesional lah. Tapi majority komen dekat mana-mana pun semua backup doktor. Sebab kebanyakannya semua yang komen tu adalah patient doktor. Alhamdulillah kita nasib baik dalam hal tu lah. Bermaksud kita tak pernah minta apa-apa daripada patient. So kita sangat terharu dan sangat happy dan sangat rasa berterima kasih kepada mereka yang mendoakan kita dan juga patient-patient kita yang support kita lah. Seperti mana yang tahu yang kita buat kerja ni, memang ramai orang tak boleh buat kan, sebab kita bagi kualiti yang tinggi pada harga yang rendah. So saya pun sangat happy lah dengan perkara ni lah. Susah kalau dia orang still nak condemn, dah dapat harga murah pun nak condemn, tak tahulah doktor. Okay, semoga semuanya baik-baik je lah ya doktor. Okay, itu saja episod untuk episod 20 kali ini. Nantikan pada episod 21 akan datang. Okay, ciao.